Hadirin dan hadirat sekalian, saya juga amat berbangga apabila Pahang telah mengungguli tempat pertama dalam Indeks Perpaduan Nasional tahun 2025. Hal ini bermakna perpaduan rakyat saya berada pada kedudukan yang sangat kukuh, hubungan rentas kaum yang harmoni dan keyakinan yang tinggi terhadap institusi kerajaan. Negeri Pahang harus terus menjadi contoh sebagai negeri yang bertoleransi dan harmoni antara kaum. Sudah tiba masa semua lapisan pimpinan dan rakyat Pahang bersatu padu di bawah naungan Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang tanpa mengira warna kulit dan fahaman politik agar memperkukuh negeri Pahang sebagai sebuah negeri berdaulat yang maju. Hadirin dan hadirat sekalian, saya memandang serius insiden memijak kitab suci Al-Quran di UMPSA. Saya tegaskan bahawa tiada kompromi dalam sebarang cubaan untuk mengganggu gugat keharmonian di negeri saya, khususnya melalui permainan isu-isu 3R. Begitu juga menjelang pilihan raya umum, akan datang semua pihak di sasaran agar tidak memainkan isu-isu yang boleh menggugat perpaduan, sebaliknya mengamalkan kematangan dalam berpolitik. Pihak pembangkang perlu berperanan sebagai semak dan imbang secara konstruktif, manakala pihak kerajaan pula hendaklah memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara tanpa ada yang tercicir. Sebarang tindakan yang sengaja menimbulkan kebencian antara kaum dan agama adalah sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali. Saya mahu isu-isu 3R ini dihentikan. Semua pihak tanpa mengira latar belakang hendaklah bertanggungjawab dalam setiap tindakan serta menjunjung tinggi nilai hormat, toleransi dan undang-undang. Hadirin dan hadirat sekalian, di samping itu, saya mahu menasihatkan agar sebarang isu berkaitan pembinaan rumah ibadat sama ada di atas tanah kerajaan maupun tanah persendirian hendaklah mematuhi sepenuhnya lunas undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan. Keharmonian rakyat harus terpelihara dan tidak menjadi punca kepada sebarang persingkatan antara kaum dan agama. Janganlah bertindak ikut emosi dan tidak ada sesiapa yang boleh mendahului undang-undang dalam menangangi perkara-perkara yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negeri dan negara kita.